orang saya tengok pandai lebih pada Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallahu. Allahu la ilaha illa amana rasul. Salli. Agama tak ajar, Nabi tak ajar. Pasal tu saya biasa tanyalah, ni yang entah duk baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ni pasal apa? Dia tak pasal nak halau hantu, nak halau setan ni waswas. Tapi tuan-tuan perhati tengok, lagi dia duk baca, lagi kepala setan duk main. Qul a'udzu birabbil Allah. Kesiannya dah Allah sampai penat. Saya tengok-tengok ni, saya kata ya Allah, ni bukan bodoh ni gila ni. Baru ni saya ada tengok tuan-tuan, orang hantar main kat saya satu video. Saya ni bukan boleh tengok video ni tuan-tuan ni, menyerap darah. Ustaz ni kalau bercakap, dia menyerap darah saya tengok. Sebab bodoh yang amat dahsyat. Baru ni ustaz ni pula dia duk tikai. Dia duk tikai pula, bila kita nak semayang ni tuan-tuan, tok guru alim ulama ni ajak kita, bila kita nak semayang ni, duduk kadang-kadang kita ni baklong, sebelum takbir tu bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca. Ada baca qul a'udzu birabbin nas, ada baca qul a'udzu birabbil falaq. Ada lagi yang duk baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Ada duk baca amanar rasul. Ada lah. Tapi yang biasa kita duk baca ni lah, yang kebiasaannya duk baca ni tuan-tuan, tutup guru duk abang 3 qul lah. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Paling tak ada pun qul a'udzu birabbin nas. Sebab apa dia? Barakah doa Al-Quran ni, mudah-mudahan hilanglah penyakit wah-wah apa semua. Ustaz ni dia petikai ni, duk baca ni. Dia kata kadang-kadang ni kita duk rasa diri kita lebih pandai daripada Nabi. La ilaha illallah. Saya dengar tu, saya kata aku mau dengar dia ni lama ni, perasaan kena serangan jantung lagu tu kan. Mau duduk depan topat, saya tak sembang terah, saya pun nampak lah Ustaz. Pasal bodoh ni tak boleh bawa bincang. Dia kata ni duk baca ni amanar rasul, duk baca wa ila hukum ila, duk baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Untuk apa? Dia duk untuk apa? Oh, duk kata yang ni mudah-mudahan tidak ada wah-wah. Oi tuan-tuan, kita duk tengok ni bukan takat wah-wah gangguan setan. Bila dia baca ni, bapa setan boleh kacau. Subhanallah, saya baca bapa wah-wah ada. Bapa wah-wah ke bapa setan, dia sebut begitu lah, saya tengok sekali imbas. Saya tengok-tengok ni, saya kata ya Allah, ni bukan bodoh ni gila ni. Dia ni bukan bodoh dah, kompong gila. Saya nak minta pihak masjid yang panggil dia ceramah ni, hari dia nak main ceramah ni, suruh dia pergi kencing dulu, tengok ayat kencing tu positif ke tak. Kalau hang tak membuat, sudah. Oh, dia kata ni Nabi tak pernah ajar, tidak ada dalil yang sahih. Dia buat lagu tu. Saya nak cabak ustaz ni. Saya bukan nak cabak berdebat apa. Pok-pok ni tuan-tuan, pok-pok ni berdebat pun bukan ada guna. Dengan pok-pok ni berdebat pun tak ada guna. Dia sama-sama boleh berdebat. Kalau syarat nak berdebat dengan saya ni 2 benda. Syarat nak berdebat dengan saya ni 2 benda. Saya habaq satu lu ni. Mau kalah saya boleh tumbuk muka dia, saya mau debat. Siapa kalah boleh tumbuk muka, saya mau. Saya kalah, hang tumbuk muka aku. Mau hang kalah, kena ada rumusan nak debat. Siapa menang, siapa kalah. Mau tak ada rumusan, jangan duduk debat. Pada hari ini
majlis panel menetapkan kemenangan berpelah kepada Ustaz Usam. Pergi pegang tu pun nak bagi sebiji. Bodoh sangat hang ni. Syarat nak berdebat dengan saya tu boleh. Kalau Haji Tumbuk. Yang kedua, boleh sepak letup-letup. Tuan-tuan, dah minta maaf lah dia kata Ustaz mampu. Puak-puak ni badan cakap bodoh lagu ni lah, level lepa ni. Cakap bodoh pasal lepa pun bodoh. Kita cakap bodoh lagu ni lah, padang dengan level lepa ni. Yang nak petikai orang baca Quran ni pasal apa? Saya nak minta kepada Ustaz ni tolong. Saya nak minta tolong dia buat mai ayat Al-Quran. Yang kedua, hadis sahih yang Nabi melarang kita membaca Al-Quran sebelum takbiratul ihram. Tolong buat mai. Satu ayat Al-Quran ataupun cukup satu hadis yang sahih. Larangan Nabi kepada umat dia jangan membaca Al-Quran sebelum takbiratul ihram. Saya nak tanya tuan-tuan rasa ada? Nabi melarang janganlah kamu membaca Al-Quran sebelum kamu takbiratul ihram. Cuba lah. Sebelum nak sembahyang ni apa dia? Aqwal wa af'al. Setiap perkataan, setiap perbuatan muftatahatun bitakbir, yang dimulakan dia dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, yang diakhirkan dia dengan salam. Kita mula Allahu Akbar, tu mula sembahyang. Sampai bila habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullah, tu baru habis sembahyang. Sebelum tu ataupun selepas tu hang nak buat apa buat.